Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita sudah sampai kepada buku surat yang ke-23. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa takun bi khair ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif, kata Imam Ghazali, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu sifat dia mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Maksudnya Allah Ta'ala dengan sifat ilmun. Dengan sifat ilmun Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang dalam hati kita, baik buruk, kan, hitam putih, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Imam Ghazali ini, maka kita dapati Imam Ghazali cuba memahamkan kita kepada konsep al-ihsan. Seperti mana sabda Nabi, al-ihsan itu iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan? Itu asaslah bagi ilmu tasawuf. Asas bagi ilmu tasawuf tu kita merasakan ketika mana kita ibadah tu, kita merasakan kita merasakan apa? Musyahadah akan Allah Ta'ala. Musyahadah akan Allah Ta'ala. Kita merasakan kita dapat melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hatilah. Dan sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat merasakan musyahadah tersebut, melihat Allah Ta'ala dengan mata hati itu, sekurang-kurangnya kita merasai bahawa Allah Ta'ala itu melihat kita, maka kita berbuat ibadah dengan sempurna. Jadi melihat tu pula melihat zahir dan batin. Maka kita beribadah kita tu, ataupun kalau kita katalah bukan ibadah lah, mana seharian kita tu kalau kita merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, mengawasi kita, maka kita menjaga segala perlakuan kita dan akhlak serta adab kita. Mana kita seolah-olah kita beradab dengan Khalik, kan, seolah-olah kita menjaga adab dengan Sang Pencipta. Itulah asas bagi ilmu tasawuf, iaitu ihsan. Jadi kata Imam Ghazali, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan ia melihat segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan Allah Ta'ala ni melihat kita ni zahir dan batin, melihat luaran dan melihat dalaman. Tapi yang menjadi titik pusat penglihatan Allah Ta'ala ni ialah batin. Allah Ta'ala lebih menilai kepada batin seseorang. Seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi, kan, Nabi beritahu, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu tidak melihat kan rupa luaran kamu, bahkan sesungguhnya Allah Ta'ala melihat qulubikum, iaitu hati-hati kamu. Jadi hati ni, batin ni tempat tilik Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat ibadah sempurna luaran, tapi hati itu penuh dengan ujub, penuh dengan takabur, penuh dengan riak, maka tidak sempurna juga. Kan, tak ada faedah juga kita beribadah. Tak ada faedah juga kita beribadah kalau kita tak jaga batin, tak jaga hati kita. Jadi dekat sini Imam Ghazali tekankan bahawa Allah Ta'ala tu melihat zahir kamu, kan, luaran kamu dan batin kamu. Dan ya Allah Ta'ala itu mengetahui segala masamu. Allah Ta'ala tahu masa kita. Kan, kalau kita bekerja, bekerja dengan orang, maka kalau kita culas, kita curi masa, curi tulang, kan, boleh jadi kan majikan kita tak tahu. Kalau kita pandai menyembunyikan kan kita punya curi tulang tu, kita rehat secara curi-curi tu, kan, ataupun ketika mana kerja kita main game, ketika mana kerja kita tidur dan sebagainya, kan boleh jadi majikan kita tak mengetahui. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Kan, Allah Ta'ala mengetahui segala masamu. Kan, kalau dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita sembunyi-sembunyi, kan, berbuat maksiat, ada masa-masa kita bersembunyi berbuat maksiat, maka Allah Ta'ala mengetahui segala masamu. Dan lintasan hatimu, Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap lintasan dalam hati kita. Kan, dalam hati kita, apa yang terlintas dalam hati kita, maka Allah Ta'ala mengetahui.
Dan segala langkah-langkahmu, kan, apa sahaja pergerakan kita, langkah-langkah ke mana kita pergi, semua Allah Ta'ala mengetahui. Dan segala diammu dan gerakmu, segala diam dan gerak Allah Ta'ala tahu. Nak cerita, Allah Ta'ala ni mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tidak terlepas daripada pengetahuannya Allah Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali, dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai, sama ada kita ni duduk di tengah-tengah orang ramai, ataupun kau duduk bersendirian, kan, ataupun kita sedang bersendirian dalam bilik ke, kan, ataupun di mana-mana tapi duduk bersendirian, maka Allah Ta'ala mengetahui. Kan, kalau kita sedang duduk di tengah orang ramai, mungkin kita malu nak berbuat maksiat, kan, tapi apabila bersendirian, kan, orang tak melihat, kan, kita pun berani buat maksiat, kan. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui walaupun kita duduk bersendirian, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi inilah dipanggil asas bagi ilmu tasawuf. Kan, kita merasai sekurang-kurangnya lah, dipanggil tasawuf muamalah. Tasawuf muamalah iaitu sekurang-kurangnya kita merasai bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita dan sentiasa mengawasi segala perilaku kita. Jadi ini yang akan menjadi menjadi pengawas kita lah. Jadi tak perlulah kita ada orang yang perlu awasi kita daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, tak perlu. Kalau contoh kita tengok dekat penjara kan, kita tengok penjara mesti ada orang yang mengawasi banduan-banduan ni 24 jam kan, mengawasi supaya apa? Supaya tidak melakukan perkara-perkara yang aneh lah, perkara-perkara yang tak elok. Maka diawasi daripada pagi sampai malam. Tapi kita orang yang beriman ni, kita tak perlu kepada orang mengawasi kita. Ataupun kalau kita kata untuk permulaan, mungkinlah, kan, permulaan, orang yang baru mula-mula nak belajar, maka dia duduk di madrasah, siapa yang pantau? Guru-guru, kan, ustaz-ustaz yang pantau kita, guru-guru kita yang pantau kita daripada pagi sampai malam, pantau kita. Kalau kat rumah, mak ayah kita, kan, itu untuk permulaan lah. Tapi kalau kita dah dewasa, kita dah ada rumah tangga, siapa lagi nak pantau kita melainkan kita sendiri meletakkan diri kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat, mengawasi akan gerak-geri kita. Maka terkawallah segala perilaku kita daripada segala perkara yang tak baik. Jadi kata Imam Ghazali, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Tuhan sentiasa, Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita, kan, sentiasa memerhatikan, kan, tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-harian, sentiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan sentiasa dicatat oleh malaikat raqib dan atid, kan. Jadi kalau orang yang ada merasakan seperti ini, maka beruntunglah dia, kerana dia sentiasa menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya, kan, kerana tahu Allah Ta'ala tu sentiasa mengawasinya. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, kan. Apa alam mulk ni? Yakni alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Jadi tak diam sesuatu di alam mulk ke atau alam malakut ke, dan tidak bergerak segala yang bergerak, kan, tak diam sesuatu yang diam dan tak gerak oleh sesuatu yang bergerak, melainkan kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melihat dan mengetahuinya. Tak diam, tak gerak sesuatu, melainkan Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mengetahui, mengetahui sesuatu tu, kan. Makna sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Artinya dia yakni Allah Ta'ala itu yang mengetahui pandangan mata yang khianat. Apa makna mata yang khianat ni? Kan, kha'inatal a'yuni ni iaitu ada setengah guru yang mentafsirkan yakni lirikan mata yang jahat. Lirikan mata yang jahat. Lirikan mata yang jahat ni sama ada pandangan kita terhadap manusia lain dengan pandangan yang hina, dan kita pandang orang dengan pandangan yang hina. Jadi kalau sesama kita manusia tak tahu, kalau macam contoh saya pandang seseorang dengan pandangan hina, orang yang kita pandang tu pun tak tahu yang kita pandang hina kat dia, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Itu dipanggil mata yang khianat. Khianat pada apa? Pada nikmat mata. Allah Ta'ala bagi mata ni bukan suruh kita pandang orang dengan pandangan yang hina, kita pandang hina kat orang. Itu bukan tujuan diciptakan mata. Tujuan diciptakan mata ialah kita melihat orang
orang Muslim dengan kasih sayang. Hatta dengan orang kafir pun kita kena tengok dengan kasih sayang. Kan, kita kena tengok dengan kasih sayang, kita doakan hidayah buat mereka. Kan, mari kita pandang makhluk dengan kasih sayang. Tapi mati yang khianat ni ialah kita pandang dengan kehinaan, pandang dengan kerendahan. Itu dipanggil mati yang khianat. Manusia tak tahu kan lirikan mata tersebut, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Ataupun dengan makna lain, iaitu pandangan kepada benda yang haram, pandangan benda yang haram yang tidak diketahui oleh manusia. Kita curi-curi tengok benda yang haram, manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Jadi disebutlah di dalam surah Al-Mu'min, dia, yakni Allah Ta'ala mengetahui pandangan mata yang khianat. Dan apa yang disembunyikan oleh hati, apa-apa yang disembunyikan oleh hati boleh disembunyikan kepada manusia saja, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui segala isi manusia, isi hati tiap-tiap kita ni. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi kat sini dia ada lebih sikit pepatah Melayu mengatakan apa? Di dalam laut, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Kan, betul. Dalam laut ni kita boleh duga, kan, tapi dalam hati manusia ni siapa yang tahu. Tapi walaupun tak dapat diketahui, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap isi hati manusia. Dan firman-Nya lagi, firman Allah Ta'ala, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Artinya Allah Ta'ala mengetahui rahsia, sirra, rahsia, dan yang lebih tersembunyi lagi, wa akhfa. Wa akhfa ni kita terjemahkan dengan apa? Yang terlebih rahsia. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui akan rahsia dan yang terlebih rahsia. Terlebih rahsia daripada rahsia. Apa dia tu? Maknanya yang betul-betul orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Ataupun semua makhluk tak tahu, hatta malaikat. Malaikat pun tak tahu, kan, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Ada apa perkara yang malaikat tak tahu? Baru kita dengar Syekh Abdul Zaki mengajar, keikhlasan seorang hamba tidak diketahui oleh malaikat, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Keikhlasan seorang hamba, kan, sebab ikhlas ni sesuatu yang terlebih rahsia daripada rahsia. Kan, jadi malaikat sendiri tak tahu. Malaikat sendiri tak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui keikhlasan seseorang hamba. Jadi kata Imam Ghazali, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Bila kita dah tahu bahawa Allah Ta'ala ni mengetahui, kan, luaran kita, dalaman kita, batin kita, hati kita, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, kan, dan Allah Ta'ala sentiasa mengawasi, memerhati kita tiap-tiap waktu, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Kita berkehendak untuk menjaga segala perilaku kita, kan, pada tiap-tiap waktu, baik zahir ataupun batin. Kan, adab tu pula bukan adab yang zahir sahaja. Kan, contohlah, kita kata depan orang tua, kita tunduk, kita bongkok lalu depan orang tua, itu menunjukkan adab yang zahir. Tapi tak dikira melaksanakan adab zahir dan batin kalau dia tunduk depan orang tua, bongkok depan orang tua, nak lalu tu, kan, tapi dalam hati dia berkata-kata dengan orang tua ni, orang tua ni dah tua pun, kan, itu salah satu contoh kita beradab pada yang zahir tapi batin tak beradab. Kan, jadi yang dikehendaki dekat sini ialah kalau kita cakap dengan manusia, kan, kita mengata orang tua, kan, kita beradab depan dia tapi dalam hati kita mengata, ya, orang tua tu tak tahu tapi Allah Ta'ala mengetahui. Sebab tu pada awal perbahasan tu, perbicaraan tu, Imam Ghazali sebut dah, Allah Ta'ala ni mengetahui Allah Ta'ala tu atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala, termasuk apa yang kita katakan dalam hati, berkata-kata dalam hati. Jadi kena sempurnakan adab tu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Ini perumpamaan seperti mana seorang hamba kan berhadap seorang raja yang gagah perkasa, sedangkan dia tu ada kesilapan, maka dia tertunduk, kan, tertunduk bersimpuh depan raja, kan, kerana takut, kerana hormat, kerana muliakan. Macam itulah kita dengan Tuhan, kan, macam mana kita depan raja, macam itulah depan Tuhan, kan. Kita tak nak sebaliknya. Kalau dengan raja dekat atas dunia ni, kita penuh dengan adab, penuh dengan etika, penuh dengan apa orang panggil adab pepatih, tapi depan Tuhan kita, kan, kita kurang adab, kan, kita kurang adab, kurang mentakzimkan. Sedangkan Tuhan itu raja yang hakiki. Adapun manusia tu raja yang majazi, yang sementara saja, yang pinjaman saja. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani atas adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang.
Kan? Jadi kena ada kesungguhan dalam hati kita untuk melaksanakan adab. Sehingga kan kita ni tidak berada pada tempat-tempat yang dilarang. Kan? Jadi kalau kita ni sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala melihat kita, kan dah tentu kita takut untuk melangkah pada tempat-tempat yang dilarang. Apa tempat-tempat yang dilarang? Iaitu tempat-tempat yang maksiat. Tempat-tempat yang maksiat, tempat yang menjadi kemurkaan bagi Allah Ta'ala. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya, ini Allah Ta'ala akan kehadiranmu. Tempat-tempat yang Allah Ta'ala berkehendak kita hadir, kita tak ada. Apa tempat-tempat yang Allah Ta'ala berkehendak kita hadir tapi kan ditakuti kita tak ada tu? Contohnya seperti masjid, kan majlis-majlis ilmu, halaqah ulama, kan halaqah ilmu, kan majlis-majlis zikir, kan majlis-majlis khair, kan tak kisahlah majlis khair tu apa, majlis maulid ke, majlis nuzul Quran ke, majlis kan sibuk kita dengan dunia sampai terlupa, tak sempat kita nak luangkan untuk bekal akhirat tu. Tak ada kita pada tempat-tempat yang sepatutnya kita ada. Kan ulama-ulama anjurkan program, kita tak datang, kan sibuk dengan dunia kita. Jangan sampai macam tu. Dan kau tidak akan mampu berbuat demikian, kan nak melaksanakan adab, nak sempurnakan adab, kan nak sempurnakan adab kita sentiasa sepanjang hari kita ni, tak boleh kita nak laksanakan, kata Imam Ghazali, kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik. Kena buat jadual lah, kena buat jadual, kena muhasabah. Kalau baiknya sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur tu kita dah rancang esok nak buat apa. Kan esok pagi aku nak selesaikan bacaan notik atas, notik adat. Pagi tu aku nak baca wirid sekian, aku nak baca Quran sekian, aku nak ni. Kita rancang. Jadi esok tu kita tinggal laksanakan saja. Tapi termasuk orang yang rugi ialah dia tak ada perancangan apa-apa untuk hari esok. Tak ada. Dia ikut hati je lah, ikut hati. Maka dia mudah tertipu dengan syaitan, mudah tertipu dengan nafsu, kan. Maka hidup dia tak teratur. Jadi kata Imam Ghazali, engkau aturkan masamu baik-baik dan kau susun wiridmu. Kena susun wirid-wirid tu, tak boleh asal boleh kita baca. Kan ada dua masa, ada dua masa lah kita baca. Tak boleh. Kita kena ada dah susunan wirid yang wajib kita habiskan. Kan kata guru, kita mengaji dengan Syekh Jamil, kan, Syekh Jamil bin Syekh Tajuddin Al-Jarumi. Dia mengatakan, dan disebut dalam kitab Hikam pun, kan barang siapa yang ada wirid, mana wirid tu apa? Bacaan-bacaan yang dia istiqamahkan, tiap hari baca walaupun sikit. Barang siapa yang ada wirid, maka datang warid. Datang warid dengan mana? Datang pertolongan. Sebaliknya, muqabil, sebaliknya, kalau orang yang tak ada wirid, sekejap baca, kejap tak baca, kejap baca, kejap tak baca, kan ada masa dia baca, tak ada masa tak ada, dia tinggalkan bacaan. Maka tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka kalau kita ni jenis orang yang bekerja, orang yang ada tanggungjawab terhadap keluarga, kan, tak ada masa untuk kita istiqamahkan wirid-wirid, maka ambil bacaan-bacaan yang mudah dan kita istiqamahkan pada tiap-tiap hari. Jangan ada tinggal. Jangan tinggal. Kalau tertinggal nak buat apa? Tertinggal qada. Contohnya setiap petang ataupun malam kita akan baca roti haddad, contohlah, ataupun baca surah Yasin, contoh. Ataupun setiap pagi kita akan baca surah Yasin. Hari ni tak sempat baca surah Yasin, kan, tahu-tahu dah hari kedua, qada lah, baca 2 kali. Okey, semalam dah tak baca, hari ni baca untuk hari ni, langsung qada dari semalam punya. Bila kita lazimkan ataupun biasakan diri kita qada wirid-wirid yang kita dah biasa baca, kalau kita tinggal, kita qada, maka insya-Allah kita boleh istiqamah. Tapi kalau kita dah tertinggal, biar lama-lama, biar lama-lama yang kita istiqamahkan tu, wirid yang kita istiqamahkan tu, maka lama-lama hilang. Kata Imam Ghazali, engkau susunkan wiridmu, bacaan-bacaanmu, zikir-zikirmu daripada waktu pagi hingga petang. Jadi daripada pagi dan petang kita dah ada susunan wirid yang perlu kita baca dan perlu kita habiskan. Kalau tak sempat nak baca, qada. Patutnya pagi tadi baca, dah terlepas, kita macam-macam urusan, terlepas, dah malam, alamak, pagi tadi aku lupa, dah malam ni, qada baca, kita niatkan qada. Contohnya pagi kita patutnya baca Yasin, pagi tu tak baca, tak tahu sedar-sedar dah malam, alamak, pagi tadi tak baca Yasin lah, baca malam tu. Kita biasakan qada amalan-amalan wirid-wirid kita yang kita istiqamahkan tu, insya-Allah membantu kita untuk mengekali akan wirid tersebut. Maka dengarlah baik-baik, kan, maka dengarlah baik-baik, kata Imam Ghazali, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula dari engkau bangun tidur
yakni di waktu pagi sampailah kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada yang hari berikutnya. Dah kata Allah Ta'ala sentiasa mengawasi, memerhati kita daripada awal pagi sampai tengah malam, dan wajib kita menjaga adab-adab zahir dan batin. Jadi macam mana kita nak jaga adab dengan Tuhan ni? Maka Imam Ghazali pun susunlah jadual ataupun susunan apa yang perlu kita buat daripada pagi sampai malam. Yang ni yang kata guru-guru, siapa yang dapat amal ni, kan dapat amal daripada adab bangun tidur sampai tidur semula ni, dapat amalkan, maka rezeki dia untuk melangkaui kepada makam para awliya, dan boleh kita merasai makam, boleh kita capai lah, kita boleh capai makam para awliya, makam muqarrabin, kan, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana dengan kita mengamalkan apa yang telah disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhu, wallahu ta'ala alam bisawab.